2D Raja Dewan Jus nanas yang okey 5 botol harga RM20.50. Ikuan ada RM20. Dia ingin beli 3 botol nanas tu. Cukupi buktikan. Okey. So maknanya sekarang kita kena langkah pertama kena cari dulu harga satu botol. Okey, ni kenapa? Ni jenis unitari. Okey. Satu botol. Maksud macam mana? Okey, sekarang yang diceritakan yang ini. So daripada 5 botol, macam mana nak jadi 1 botol? Bagikan lagi dengan diri dia sendiri, 5. Maka sini bagi 5, sini pun kena bagi 5. Jadi bagilah 5, 29.50 bahagilah 5. Sipil 5, buatlah. So 5 kali 5, 25, 45, 9. Okey dah. Yang panjang RM5.9 satu. RM5.9. So si Ikuan ni beli 3. Maknanya kita darab 3. 3 darab 5.9. Okey, so 59 darablah dengan 3. Sifar 27, 2, 15. 2.17. So kena bayar RM17.70. Ikuan ada 20. So jawapannya cukup. Dan disuruh buktikan ialah 17 RM17.70 kurang daripada RM20. Gitu. Okey, tapi itu bagi siapa yang menggunakan unitari. Tapi kita boleh gunakan juga perkadaran. Jadi perkadaran tu untuk semua menengah. Tapi cikgu pun dah didik kan. Okey, perkadaran macam mana? Okey, 5 sama dengan RM29.50. Yang dia nak cari ialah 3 botol. Berapa harga sini? Betul? Kan? So kita carilah perkadarannya macam mana. Okey, so apa nak buat? 3 kita baca kan. Siapa yang kawannya dulu? 3/5 darab dengan 29.50. Benda lah ni sama je dengan yang awak buat tadi ni. Tengok darab 3. Darab 3. Ya. Darab 3. Tu darab 3. Cikgu, bukan 5 dulu bagi 5. Ni bagi 5. Ni pun bagi 5. Sama je. So jawapannya ialah cukup kerana RM17.70 kurang daripada RM20. Habis. Okey, alhamdulillah.